Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى أتاه اليقين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah Ta'ala panjangkan umur kita dan kita sama-sama dapat menyambung pengajian kita tentang sejarah Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam dan juga orang-orang soleh yang mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk ke bahagian yang kedua, iaitu Zikru akhbaril Arab, perbincangan tentang Arab. Sebelum ni kita duk ngaji sebelum ni sapa kepada Isa, daripada Adam kemudian sampai kepada Ibrahim alaihi salam, kemudian Ishaq, Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa. Ibrahim, Ismail, kita tak ada sentuh sikit abu lagi. Jadi sebelum ni apa yang kita bincang ialah tentang keturunan daripada Ishaq, Yaqub ataupun Bani Israel. Jadi Bani Israel dia start dengan siapa? Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Lepas pada Yaqub, semua nabi-nabi yang berjumlah ratusan ribu, semuanya Allah Ta'ala keluarkan daripada Bani Israel sampai kepada Isa. Orang panggil pemegang agama, orang yang dipilih oleh Allah dari kalangan nabi-nabi, ahlu tauhid yang menyembah Allah, ialah dari kalangan Bani Israel. Mereka ini ahli-ahli syurga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis sampai Isa. Kemudian ada satu lagi kumpulan manusia yang dipilih oleh Allah, iaitu orang-orang Arab. Jami' al-Arab yantasibuna ila Ismail bin Ibrahim. Semua orang Arab mereka menyandarkan keturunan kepada Ismail bin Ibrahim. Nabi Ibrahim, anak dia 13 orang daripada 4 isteri. 13 orang. Satu daripada isteri pertama iaitu Sarah. Daripada Sarah Allah Ta'ala waktu seorang anak nama dia Ishaq. Kemudian Hajar Allah Ta'ala waktu Ismail. Jarak umur di antara Ismail dengan Ishaq ni, Ismail abang, adik dia Ishaq 13 tahun jarak. Umur tikah 13 tahun.
Jadi Ismail duduk Mekah. Ismail bin Ibrahim. Ayah dia ni Ibrahim. Daripada bangsa Empire Babylon. Bangsa Babylon. Ibrahim ni. Ataupun dan kulit mereka ni sebelah Ibrahim ni dia adalah putih kemerahan. Orang-orang Empire Babylon ni mereka ni adalah campuran daripada Rom. Isteri dia Hajar, orang Mesir, bangsa Qibtiyah. Campur dua tu, Allah Ta'ala waktu bi Ismail duduk Mekah. Ishak duduk di Palestin. Daripada Ishak Allah Ta'ala waktu bi Bani Israel. Nabi saja berjumlah 100,000 lebih Nabi. Bani Israel ni Allah Ta'ala muliakan dengan Nabi 100,000 lebih Nabi Allah Ta'ala waktu bi. Ada Nabi Bani Israel kita tahu nama dia. Dan ada hak kita tak tahu. Hak kita tahu apa-apa ya. Yakub, Yusuf, Daud, Sulaiman, Yahya, Zakaria, Yahya, Uzair, Armia. Hak kita tahu. Hak kita tak tahu 100,000 lagi. Hak kita tahu. Hak kita boleh bilang tak sampai 20 orang Nabi. Sebenarnya Nabi Bani Israel berjumlah 100,000 lebih. Allah Ta'ala tak. Berarti Allah muliakan Bani Israel ini dengan Nabi-Nabi. Bangsa yang dimuliakan oleh Allah dengan Nabi. Tetapi Arab bermula dengan siapa? Dengan Nabi Ibrahim. Campur dengan isteri dia Sarah. Ibrahim bukan bangsa Arab. Dia adalah bangsa daripada Empire Babylon. Ibrahim dengan Namrud satu bangsa. Nabi Ibrahim dengan Namrud satu bangsa. Dan dia pupu-pupu ya. Ada hubungan darah. Sebab Namrud keturunan yang keempat Nabi Nuh alaihi salam. Daripada Nuh dengan Namrud tu 4 generasi. Ibrahim 9 generasi. Berarti dia sezaman. Sebab Ibrahim umur dia 200, Namrud umur dia 1000. Tikah 800 tahun. Berapa kali ganda umur. Berarti dia dah. Ibrahim ni, Ibrahim meninggal dunia, Namrud masih hidup lagi. Ismail meninggal dunia, Namrud masih hidup lagi. Masih jadi raja lagi. Sebab umur dia 1000 tahun. Jadi Nabi Ibrahim bangsa yang sama dengan Namrud nikah dengan Hajar alaihissalam daripada bangsa Qibtiyah Mesir. Tubi Nabi Ismail. Jadi ulama tidak menamakan Ismail ini Arab. Dia duduk dengan mak dia Hajar di Mekah. Nabi Ibrahim tinggal kerana berdakwah, tinggal isteri. Lalu Allah yang maha bijaksana, Allah telah hantar Arab asli daripada Yaman. Arab asli ni bagaimana ni? Arab ni ialah anak Nabi Nuh alaihi salam, sebelum Nabi Ibrahim lagi, Nabi Nuh. Nuh dengan Ibrahim jarak dia 3000 tahun. Anak Nabi Nuh 3 orang yang beriman kepada Allah, Sam, Ham, Yapis. Daripada Sam, Tubi, Arab. Mana negeri dia? Yaman. Sebab tu siapa ni orang Yaman kata kami bangsa Arab asli daripada keturunan Nabi Nuh. Nuh sendiri, Nuh
Tidak diketahui bangsa. Cuma zaman Nuh, Nuh, Adam, Idris, Adam, anak Nabi Adam, Idris, Nuh. Dulu orang panggil Ibnu Adam, anak Adam, keturunan Adam. Dan tidak dikenali bangsa apa. Jadi bangsa ni tubik bila? Lepas Nabi Nuh alaihissalam. Lepas Nabi Nuh baru tubik bangsa. Barulah Allah memperbanyakkan bangsa dan bahasa. Daripada 80 orang yang naik kapal, setiap sore tu Allah Ta'ala jadikan satu bangsa dan satu bahasa. Allah Ta'ala ajar bahasa, tubik keturunan jadi satu bangsa. Berarti 80 bangsa. Campur dengan anak Nabi Nuh, Sam ni tubik bangsa Arab. Mana di negeri Yaman? Anak Nabi Nuh alaihi salam. Sam bin Nuh tubik bangsa Arab. Nama dia Ad, kaum Ad. Kaum Samud, Jadis, Amim, Jurhum dan Amalik. Semua ni bertutur bahasa Arab. Awwalu man takallama bil Arabiyyah Sam bin Nuh. Orang yang pertama bertutur dengan bahasa Arab ialah Sam bin Nuh. Siapa dia ajar? Allah ajar. Allah yang ajar bahasa, dan Allah yang memecahkan mereka kepada bangsa-bangsa. Sam, Ham. Anak Nabi Nuh nama Ham. Allah Ta'ala bawa dia pergi ke Afrika dan membentuk satu keturunan manusia, bangsa Afrika, kulit hitam. Ayah dia Nuh alaihi salam, ayah dia. Ayah pada Ham bin Nuh. Tapi Allah Ta'ala waktu tubik daripada Ham ni keturunan yang kulit hitam, duduk di Afrika. Kemudian daripada Yapis Allah Ta'ala keluarkan zuriat tubik Rom, bangsa Rom. Jadi 3 bangsa utama dunia ialah Arab, Afrika dan Rom. Arab duduk tengah di segi kulit, tidak hitam sangat, tidak putih sangat. Arab dia duduk tengah, sawa. Afrika hitam legah, sama putih dengan batak khali. Hitam legah, tak ada tempat putih. Rom putih merah, Rom. Jadi Arab duduk tengah. Jadi Ismail alaihissalam duduk di Mekah, telah datang bangsa-bangsa Arab dari Yaman, mari duduk Mekah. Suku Jurhum. Jurhum ni kabilah Arab di negeri Yaman, keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Lalu mereka mari bina rumah di Mekah atau Bakkah. Mari buat rumah. Dan daripada sinilah Nabi Ismail telah berkahwin dengan anak perempuan suku Jurhum, lalu tubik keturunan. Jadi lepas Ismail itu orang panggil Arabul Musta'rabah, Arab yang jadi Arab daripada sebelah isteri, sebelah ibu, bukan sebelah ayah. Sebab Ismail bukan Arab. Ismail ayah dia orang Babylon, Nabi Ibrahim tu. Mak dia orang Mesir, Kibtiyah. Dia tak ada darah Arab Ismail ni, tapi isteri dia Arab asli daripada Yaman. Tubik anak 12 orang anak jatah, 12 orang anak laki-laki. Nabi Ismail boleh dan membentuk kabilah Arab Al-Musta'rabah, Arab yang darah Arabnya datang daripada sebelah isteri Nabi Ismail,
dan membentuk orang-orang Arab di Mekah Al-Mukarramah. Jadi kita nak faham bagaimana Allah pilih bangsa ni. Allah pilih bangsa. Apa Melayu? Melayu duduk mana Melayu? Kerana Nabi Ibrahim 13 orang. Ada yang mengatakan Melayu ni salah satu rumpun keturunan Nabi Ibrahim. Tapi hak sebelah isteri Asia di Palestin, Nabi Ibrahim pertama dia nikah dengan Sarah. Sarah ni adalah sepupu dia, iaitu sama-sama bangsa Empire Babylon. Orang Iraq. Sarah ni sepupu dia. Kulit pun serupa, muka pun serupa. Bapa? Sebab dia sepupu. Isteri kedua dia adalah Hajar, orang Mesir. Lain sikit kulit, sebab orang Mesir bangsa Kibtiyah. Bangsa Kibti lain sikit. Isteri ketiga Nabi Ibrahim dikatakan adalah Hujun binti Amin. Dia adalah orang Asia. Ada kata orang Burma. Ada riwayat mengatakan Nabi Ibrahim berkahwin di negeri Burma dan tubi anak. Jadi hak sebelah ni lah, sebelah Asia ni, Hujun binti Amin ni, sebelah isteri Asia ni, Nabi Ibrahim dapat 5 orang anak. 5 orang anak dapat. Semua lelaki belaka. Jadi daripada 5 orang anak Nabi Ibrahim sebelah Asia ni, ada yang mengatakan bahawasanya Melayu satu rumpun daripada 5 orang anak Nabi Ibrahim. Salah satunya bangsa Melayu. Kemudian isteri keempat Nabi Ibrahim setelah Sarah meninggal dunia, Nabi Ibrahim nikah lagi dengan seorang perempuan, nama dia Kontura ibnu Yaqtan. Kontura ni ialah orang Palestin, penduduk asal Palestin. Kalau Sarah ni orang daripada Iraq, sebab dia suami isteri dengan Nabi Ibrahim hijrah. Tapi Kontura ni penduduk asal Palestin. Jadi isteri keempat Nabi Ibrahim dah dapat 6 orang anak. Semua laki-laki. Madian, tu anak Nabi Ibrahim lah, Madian. Kemudian anak Nabi Ibrahim ni dijadikan nama negeri Madian, tempat Nabi Syuaib alaihi salam. Anak Nabi Ibrahim nama Madian. Jadi orang Madian teka tu ambil nama anak Nabi Ibrahim ni, jadikan nama satu kawasan dekat dengan Palestin, Madian. Salah satunya anak dengan Kontura ibnu Yaqtan. Jadi Nabi Ibrahim ni Allah Ta'ala beri ke dia 4 orang isteri, 13 orang anak. Semua laki-laki belaka. 13 tu. Tak ada seorang abu perempuan. Tapi Ismail Allah Ta'ala beri 12 orang anak laki-laki, 1 perempuan. Seorang perempuan. Jadi anak perempuan Nabi Ismail telah berkahwin dengan anak lelaki Nabi Ishak. Nama dia Is bin Ishak, abah kepada Yakub. Dia kembar. Ishak ni boleh 2 orang anak kembar, iaitu Is bin Ishak dan Yakub bin Ishak. Jadi Yakub dilantik menjadi nabi, Is tidak dilantik menjadi nabi. Jadi Ismail telah mengahwinkan anak perempuan dia dengan Is. Tubi anak nama Rom. Jadi bangsa Rom orang putih. Kalau kita sebut orang putih, tubuh tinggi, hidung maco, tubuh tegap, kulit putih. Semuanya keturunan ini sampai kepada
Is bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Bangsa Rom, orang putih. Orang putih lah ni kak, Rusia. Bangsa kulit putih. Okay. Orang Amerika, orang Europe, orang Eropah. Semua tu sampai kepada Is bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim, Ibrahim bin Yaqub. Orang Yahudi dia sapa ke mana? Bangsa dia sapa kepada Yaqub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim. Jadi anak cucu Nabi Ibrahim ni Rom, orang putih, cucu Nabi Ibrahim juga. Lepas tu orang Yahudi, cucu Nabi Ibrahim juga. Orang Arab, cucu Nabi Ibrahim juga. Allah Ta'ala buat gitu. Orang Melayu, cucu cicit Nabi Ibrahim juga. Semua pergi ke Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab itulah ulama menamakan Nabi Ibrahim ni Abul Anbiya, bapa segala nabi. Bapa. Cuba bayangkan 1,000 nabi daripada sebelah Bani Israel, Allah Ta'ala jadikan semua sampai nasab mereka kepada Nabi Ibrahim AS. Kemudian Arab, orang Arab, walaupun orang Arab ni daripada keturunan Nabi Ibrahim ni seorang nabi keturunan dia, Ismail bin Ibrahim. Lepas tu Allah Ta'ala lepas Ismail tu Nabi Muhammad, berarti daripada keturunan Nabi Ibrahim dua orang Nabi Arab juga sampai kepada Nabi Ibrahim, dan Allah tutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lepas Nabi Muhammad ni sahabat Nabi besar, aku duduk ke dia di sisi Islam, di sisi Allah, semuanya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Arab. Setelah lagu tu Nabi Ismail dapat 12 orang anak laki-laki, dan mereka duduk di Mekah, dan ada yang berhijrah pergi ke Yasrib. Jadi 12 orang ni tidak duduk tumpu Mekah saja, ada pergi ke Yasrib, ada yang pergi ke Syam, pergi ke kawasan Syam. Orang Arab yang duduk di Syam. Mana Syam? Syria, Jordan, Palestin. Berkembang dia punya zuriat tu daripada Nabi Ismail. Tapi sebagian besarnya duduk di Mekah, anak Nabi Ismail ni. Semuanya ahlu tauhid, semuanya beragama dengan agama tauhid, menyembah Allah, iaitu menjaga Baitullahil Haram. Anak-anak Nabi Ismail ni mereka jaga Baitullah sebagai penjaga Baitullah. Anak-anak Nabi Ismail juga menjadi pelayan jemaah haji. Jadi orang mari buat haji, siapa dia jual ayat? Keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang ada di Mekah. Mereka menjadi pelayan jemaah haji. Mereka menyediakan air untuk jemaah haji ketika berada di Arafah dan Mina. Mereka lepas tu berapa keturunan daripada Ibrahim nak siapa ke Nabi Muhammad? Berapa keturunan? Mengikut seorang ulama sirah yang kaji dalam bab nasab, lebih kurang 60 keturunan daripada Ismail, daripada Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 60 kali beranak, 60 keturunan. Jarak dia melibatkan lebih kurang 6,000 tahun. Jarak dia atas kiraan satu keturunan 100 tahun. Jadi kalau 60 dia ambil, dia nak kira tepat payah. Ahli sirah pun tak boleh nak kira tepat. Sebab kiblat juga. Kiblat. Ayat Quran katakan kiblat. Fawallu, hala ke muka kamu ke arah.
Fawallu, hala ke muka kamu ke arah Kaabah. Kalau nak tepat gak, kena tarik tali daripada Mekah ni heret mari ke masjid Kuala Abu ni. Baru tepat. Allah suruh halakan ke arah. Halakan ke arah. Ke arah ni lah ke mana? Kalau depan saya ni, ni dipanggil saya arah depan. Melencong sikit ke arah lagi. Melencong sikit. Kau ni boleh, kau ni boleh, kau ni boleh. Jangan lawan arah. Lawan arah kiblat. Jadi begitu juga nasab keturunan. Ulama dia nak kira ni kan susah. Jadi ulama sirah kata andaian satu generasi 100 tahun, berarti daripada Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad lebih kurang 60 keturunan. Jadi 60 keturunan melibatkan lebih kurang 1000 tahun jarak dia antara Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 12 orang anak Nabi Ismail memegang amanah menjaga kota Mekah. Anak Nabi Ibrahim, Ishak, menjaga Masjid Aqsa di Palestin. Ishak jaga Masjid Aqsa, Ismail jaga Masjidil Haram. Dua masjid yang Allah Ta'ala mulia ke atas muka bumi. Hak dia jaganya dua-dua anak Nabi Ibrahim, tapi ibu yang berbeza. Ibu berbeza. Sebab tu kalau kita baca sejarah ulama, ulama-ulama dulu, asal contohnya ulama asal Pakistan, mari Malaysia, ada dia nikah dengan orang Malaysia, tubik anak dia di Pakistan jadi maulana, di Malaysia jadi maulana. Kemudian ada keluar berdakwah pergi ke Indochina, masuk ke Laos, nikah di Laos, ada masjid di Laos, tubik anak dia jaga. Jadi kita dapati sama seperti Nabi-Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim ni dia beranak mana? Iraq. Kemudian Allah Ta'ala perintah hijrah, kena tinggal Iraq, pergi duduk Palestin. Dia pergi duduk dengan isteri dia Palestin, berdakwah di Palestin. Mula-mula berdakwah di Iraq dan Namrud cuba bakar dia. Kemudian apabila dia pergi ke Palestin, depan rumah dia buat masjid. Nabi Ibrahim buat masjid depan rumah dia, depan rumah Nabi Ibrahim. Bukan futsal, ni depan rumah ustaz futsal. Buat masjid. Kemudian Allah Ta'ala perintah Nabi Ibrahim ni dengan isteri dia keluar berdakwah pergi ke Mesir. Di Mesir, dakwah di Mesir, sebuti Mesir. Dia dengan isteri. Dakwah dia ke apa? Dakwah dia raya supaya orang terima la ilaha illallah. Sehinggalah sampai ke istana Raja Mesir, Firaun. Dan dia tak tinggal. Dia masuk dakwah Firaun. Dan Firaun kena ke isteri dia, Sarah. Tapi dia cuba dekati Sarah tapi tak boleh. Sebab Allah Ta'ala jaga Sarah. Oleh kerana Firaun terlalu sayangkan Sarah, Firaun hadiah ke raja, dia hadiah ke seorang perempuan kepada Nabi Ibrahim sebagai hamba, iaitu Hajar. Dia ambil, pilih seorang wanita negeri dia, sebab dia raja, dia bebas, dia pun bui kepada Nabi Ibrahim, kamu milik Sarah dan kamu kena berkhidmat pada Sarah. Bapa? Sebab Firaun terlalu syok dengan Sarah ni.
Lalu Nabi Ibrahim ambil Hajar ni wakli ke Palestin. Sarah pun kata, wahai suamiku, saya ni mandu. Dia sudah terbukti dah saya mandu. Kalau nak anak, kamu nikahlah dengan Hajar. Lalu Nabi Ibrahim pun terima pelawaan isteri dia. Dia merdekakan Hajar. Kemudian berkahwin dengan bayar mahar. Kemudian jima pertama tu mengandung lalu. Sarah pun cemburu. Nak ayatnya Allah Ta'ala buat benda ni dengan satu tujuan. Nak ayat pada kita, Nabi Ibrahim ni ialah bapa dakwah. Kita nak pun nikah sebenarnya dakwah. Kemudian Nabi Ibrahim boleh anak. Apabila boleh anak Ismail tu, beranak mana di Palestin beranak dia. Sarah pun kata, wahai suamiku, pergi letak anak isteri kamu di tempat yang jauh, yang mana mata aku jangan nampak dia. Kalau aku nampak dia, aku akan kerak tubuh dia kepada 5 bahagian. Ancaman bunuh. Terlalu cemburu tak kira bini Nabi pun dia cemburu kau kan macam-macam kita belakang. Tak kira bini tu email, kau bini tu mulu kau. Kena cemburu kak, hilang akal. Lalu turun wahyu, Allah Ta'ala perintah Ibrahim, pergi letak anak isteri kamu di satu lembah, nama dia lembah Bakah. Allah Ta'ala buat gini apa? Sebab di lembah ni sudah ada Kaabah. Start zaman Nabi Adam lagi ada dah. Tapi runtuh zaman Nabi Nuh kerana banjir. Dan Nuh dengan Ibrahim jarak dia 3,000 tahun. Berarti manusia sudah tidak kenal Kaabah, tempat orang buat haji sudah 3,000 tahun. Manusia sudah tidak tahu dah Kaabah tu. Lalu Allah Ta'ala perintah kamu pergi letak anak isteri kamu di satu lembah. Lalu Nabi Ibrahim pergi letak anak dia, dan Allah Ta'ala kata kamu letak, mu tinggal. Kalau mengikut logik tak tinggal mati, moga makan ni tak ada. Tapi Allah dia nak uji, dia nak tunjuk contoh kepada kita semua. Nabi Ibrahim letak tinggal. Kemudian ketika Nabi Ibrahim tinggal tu, Allah wahyu ke Nabi Ibrahim, kamu kena pergi ke Yaman, kamu kena berdakwah di negeri Yaman, ajak manusia kepada Allah. Kemudian orang Yaman Allah Ta'ala tak mari duduk Mekah. Orang Yaman Allah Ta'ala tak, sehingga suku Jurhum sudah membentuk satu populasi, satu kumpulan manusia yang ada di Mekah. Orang panggil Arabul Musta'rabah. Jadi Ismail ini nikah dengan suku Jurhum, tubi anak 12 orang. Jadi anak inilah yang menjaga kota Mekah. Agama apa? Agama tauhid, agama menyembah Allah yang diajar oleh ayah dia, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Apabila punah Mekah ni, lepas ni kita cerita bila punah dia. Iblis ni dia tidak duduk saja, lagi lebar, lagi hebat agama, iblis akan usaha untuk rosak ke dia. Jadi tuan-tuan, biar kita faham dunia ni start zaman Nabi Adam. Kalau kita betul-betul ikuti pengajian kita ni, kita akan dapat faham bagaimana Allah cipta manusia. Dan Allah bagi-bagikan kawasan orang-orang yang mendapat redha Allah. Jadi dua kumpulan manusia yang mendapat redha Allah. Satu kumpulan yang ada di Palestin, Baitul Maqdis, yang kita sudah bicarakan dengan panjang lebar. Dan satu lagi kumpulan yang ada di Mekah, iaitu anak-anak keturunan Nabi Ibrahim daripada sebelah isterinya Hajar dan anaknya Ismail alaihi salam. Mereka ni mendapat petunjuk hidayah Allah dan Allah jadikan mereka ahli syurga kerana agama tauhid yang dipegang dan yang diperjuangkan dalam kehidupan. Bukan jual parti ni, jangan tukar dengan parti pula kan. Perjuangan tauhid. Jadi
apabila Nabi Ismail alaihissalam daripada keturunannya tubik 12 keturunan, 12 suku. Jadi sebelum Nabi Ismail, Al-Arabu salasatun, Al-Adnaniyah, Qahtaniyah, Qudha'ah. Arab ni dia mari bertiga kumpulan besar. Semua ni duduk di Yaman. Sebelum Mekah ni itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, sebelum Nabi Ibrahim lagi itu Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nuh anak dia Sam bin Nuh, pergi duduk di Sana'a, Yaman. Tubik keturunan daripada Sam bin Nuh, tubik Arab, Adnan, Qahtan, Qudha'ah. Dan Allah SWT sebut dalam Quran, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, kami jadikan kamu, kami cipta kamu dari lelaki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kamu semua berbangsa-bangsa dan berkabilah, lita'arafu, untuk kamu berkenal-kenalan. Kalau sebangsa ni kalau sebangsa, contohnya Melayu belaka, maka perasaan ingin kenal tu dia akan jadi bertambah kurang. Melayu Melayu. Kalau Melayu Kelantan belaka, kita pergi Kuala Lumpur pun semua kecek Kelantan belaka. Melayu tu Kelantan belaka. Maka kita nak kenal dia tu dia jadi nipis. Tapi kalau Melayu tu bercakap tu bukan Kelantan, Johor. Kita akan tanya, Johor mana? Berarti seseorang manusia apabila berlainan dialek percakapan, berlainan bangsa, menjadikan dirinya menjadi dorongan kepada dia untuk kenal. Jadi Allah Ta'ala beritahu, kenapa aku buat bangsa ni? Supaya kamu kenal mengenal antara satu sama lain. Bukan nak rendah, bukan untuk hina. Allah Ta'ala buat bangsa bukan untuk saling hina menghina, rendah merendah, tapi untuk kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, dan orang yang mulia di sisi Allah di antara kamu orang yang paling bertakwa. Ulama nasab kata qabail mula-mula sekali syu'ub, bangsa, bawah pada bangsa kabilah, bangsa Arab. Bangsa Arab umum, orang Saudi bangsa Arab, orang Mesir bangsa Arab, orang Qatar bangsa Arab, orang Emirat bangsa Arab, orang Jordan bangsa Arab, orang Palestin bangsa Arab. Tapi dalam bangsa Arab tu ada lebih kecil lagi, dia panggil qabilah. Qabilah. Bawah pada qabilah orang panggil Amair. Amair, satu kawasan lebih kecil. Qabilah ni, kalau qabilah Qahtan duduk mana? Qabilah Qahtan lah ni. Qabilah Qahtan ni orang Emirat, Qatar, orang Teluk, negara Teluk tu kebanyakannya qabilah Qahtan. Bawah kabilah tu dia panggil Bani. Ada orang arah dakwah tabligh, dia mari, saya tanya dia, dek kecik Hanasak ni kan, saya cerita ke dia Hanasak Arab ni tercengih dia
Dia kata, awak baca mana? Awak belajar mana? Ya tahu detail ni. Kata aku berat juga kata. Bawah tu dia panggil Bani. Bani. Saya tanya, awak Bani ke apa? Rumah dia 5 km daripada Masjid Nabawi. Arak ni. Saya tanya dia. Dia kata, saya Bani Harbin. Oh, kalau Bani Harbin, dia punya Bani ni start daripada Saudi, rapat ke negara Teluk. Betul tak? Itu betul. Dia Bani ni kalau bunyi perang, Bani Harbin ni kalau bunyi perang, berenjok liu. Kalau bunyi perang. Satu Bani yang suka perang. Oleh itu betul. Jadi saya kata akhir zaman nanti akan berlaku perang besar. Salah satu Bani yang terlibat ialah Bani Harbin. Dia kata memang betul. Jadi nak ayatnya bawah pada kabilah nama dia Bani. Bawah pada Bani Asyair, keluarga Abu Lahab, keluarga Abu Jahal, bawah pada Bani. Jadi orang Arab, bangsa Arab, mereka ni dibentuk oleh mula-mula bangsa, lepas tu kabilah, lepas tu Bani, lepas tu keluarga. Israel duduk bom lah ni. Sebab dia orang Arab ni, dia kalau keluarga dia buat rumah dekat satu keluarga. Jadi Israel dia tahu ni keluarga berpengaruh. Dia pergi bom, mati habis leci satu keluarga. Itu sistem Arab. Sistem inilah yang menguatkan bangsa Arab. Orang Melayu tak? Orang Melayu dia nak tahu keluarga dia mana. Keluarga dia tahu 3 ya. Ayah tu Toye tak tahu dah nama. Toye dia tu. Ayah saya Muhammad Rusli bin Husain, Husain bin Zakaria. Zakaria bin apa saya tak tahu. Orang Melayu. Berarti orang Melayu dia ikatan keluarga longgar. Bapa longgar? Sebab kita tidak dididik dengan ilmu nasab. Orang Arab lagu lain. Orang Arab dia tahu tu keturunan dia. Siapa ke mana, dia jumpa mana. Sebab tu orang Arab dia tahu. Dia jumpa dengan Tok Nabi. Nabi nak boleh siapa ke dia daripada Nabi Ibrahim tu 90 keturunan. Berarti 59 atas Nabi. 59 orang. Tok Rasulullah. Ada sahabat Nabi jumpa dengan Tok Nabi yang nombor 6. Ada jumpa dengan nombor 7 dengan Tok Rasulullah. Berarti dia keturunan sama. Sebab itulah orang Arab dia punya ikatan kekeluargaan, ikatan asabiyah dia kemah. Sebab dia tahu kita asal daripada rumpun yang sama. Orang Melayu dah, orang Melayu 3 tak lagi dah. Sekarang 2 ya. Husain bin Zakaria, Zakaria bin Gapo, saya pun tak tahu. Sebab kita tidak dididik dengan ilmu nasab. Jadi Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, aku cipta kamu lelaki perempuan dan aku jadikan kamu kabilah, bangsa dan kabilah, lita'arafu, untuk kamu saling berkenal-kenalan. Jadi bangsa yang kuat ikatan ini diantaranya bangsa Arab, bangsa Pakistan. Pakistan kuat juga ilmu nasab ni, keturunan. Sebab tu nama-nama dia letak nama kosih. Kita orang Melayu dia gabung nama mak dengan nama ayah. Kalau orang Pakistan, orang sebelah India, Pakistan, nama-nama dia Abdul Jabbar, hamba Allah yang maha perkasa. Abdul Rashid, dia punya nahung betul, sebutan betul. Orang Melayu letak nama tak ikut nahwu Arab. Saya sendiri Muhammad Rusli, daripada kalimah apa Rusli? Rosala ya Rasulu, rusulan.
Jadi betul nama saya ni Rusulan, Rasul. Rusulan ni Rasul. Wa rasulan ila Bani Israel. Tapi kalau Rusli salah dia punya antonasi Arab, salah, gabungnya perkataan pun salah. Tapi orang Melayu dia letak nama tidak berdasarkan nama yang betul, mengikut kaedah Arab. Tapi kalau orang Pakistan, walaupun dia bahasa Urdu, kalau orang Afghanistan, kalau orang India, maka mereka ni cukup berpegang dengan sistem nama yang betul, melambangkan kepada kabilah, melambangkan kepada ketelitian mereka dalam ilmu nasab. Sebab itulah ulama-ulama yang ada di Pakistan, yang ada di India, dia boleh pergi nasab dia siapa ke Abu Bakar, siapa ke Umar, siapa ke Nabi, siapa ke Sayyidina Hussein, siapa ke Sayyidina Hasan. Nasab tu dia tahu. Bapa? Sebab ilmu nasab adalah salah satu ilmu yang diajar dalam agama kita, dan orang yang belajar ilmu nasab adalah orang bangsa yang kuat ikatan mereka, dan mereka tidak mudah dipecahkan. Jadi kalau orang Melayu balah kan, ki politik pun dia balah, ki tanah saka pun dia balah, ki pokok serta duduk atas tawa pun dia balah. Apa? Sebab ikatan mereka longgar, kekeluargaan mereka longgar berdasarkan kepada ilmu nasab yang mereka tidak ambil berat kepada orang Melayu. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kefahaman. Jadi kita ni masuk dalam perbahasan Arab dan bangsa-bangsa Arab, dan kita nak tengok sejauh mana Nabi kita dipilih daripada bangsa Arab yang dulu Allah muliakan bangsa Bani Israel. Sekarang ni Allah dah transfer perkara agama kepada Arab, bangsa Arab yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan daripada bangsa Arab inilah seluruh bangsa dunia dapat mengambil manfaat daripada bangsa Arab yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jama'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa bainana syaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.